Hello, hi, Assalamualaikum guys. Welcome back to Alia channel. Guys, hari ni aku dengan Umi nak pergi satu kedai roti kitab nama dia. Roti kitab. Dia macam roti kitab lah. Dekat Section 7 Shah Alam. So jom kita nak try roti dia best ke tak. Dia rasanya dekat-dekat dengan Tasik Shah Alam. Alright. So jom kita bergerak dulu guys. Guys, aku dengan Umi dah sampai dah kedai apa roti kitab kat depan ni. Tu. So jom Umi bawa dah tisu semua dah standby. Alright. So jom kita tengok apa yang ada di sini. Yang try roti kitab tau. Oh, dia parking tepi jalan macam ni. Jom. Kedai dibuka. Molek ni. Tangga besi. Oh, ni santai macam ni. Mana dia? Mana kedai? Oh ni lah. Ni yang roti kitab. Roti kitab. Roti kat bawah. Pakai kat bawah. Ni sini boleh ni. Dipotong pada ya? Situ ni Tapi gaji gitu sih. apa dulu? Boleh tak? Saya dah. Masih banyak sama. Aku nak air. Rasa dengan perlahan saya. Tuan. Tak kaya jus tapi tuan. Banyak pun pusing. Ada roti? Makan Umi. Wow. Ni ada kaya, ni tak ada kaya. Mr. Okay guys, so kita makan dulu. Cai. Sama ada ini semua jemaah semua bagus lah. Ni guys, jom kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini dia kurang meja dengan kursi. Dia kena tambah lagi. Kalau kau nak kau makan kat bawah. Santai-santai. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sama tak macam kopi tiam kita? No. Tak sama.
Tak boleh lawan kopi tiang kita lagi. Kopi tiang tak nombor 1. Okay, ni guys, makan dulu Okay, dah habis makan dah. Roti kitab. Oi. Oi, dia buat dia bagi. Okay, jom kita buat conclusion kat dalam kereta. Dia cakap dalam kereta lah. Senang. Bunyi kereta sport. Kuat bunyi kereta dia. Okay guys. So conclusion dia tak sama lah macam kopi tiang kita yang kat Kelantan tu kan. Lawa. Memang tak boleh lewat kan. Tapi Okey lah. worst lah kalau korang nak try dekat Shah Alam kan. Roti dia Boleh lah makan roti titak panggil. roti dia tebal jugalah macam roti titap dekat Kelantan tu juga. Alhamdulillah. Harga dia dalam RM5.30 macam tu. Cuma aku rasa macam kaya dia tu sikit sangat. Cuba letak banyak sikit ke tompok dia tu kan. Sebab dia jenis macam dia sapu macam tu je. Sapu. So okey lah, boleh lah. Boleh Hamid tak? Right. Boleh dah. Kalau kita balik Kelantan terasa lagi. Tapi kalau korang yang tak pernah lagi cuba roti titap dekat kopitiam kita kat Kelantan, kat Kota Baru tu, korang try yang tu. Confirm korang jatuh hati. Alright. So apa-apa pun boleh try kat sini, best. Cuma naik bas pergi Kelantan, kena pergi kopitiam, mesti puas hati. tu Kelantan. Tak, kat sini ni cumanya kursi meja dia macam tak cukup lah. Dia sebabnya MBSA tak bagi kan. Rasanya dia boleh buat. Kalau boleh kursi lipat gitu kan. Kalau boleh MBSA bagilah kebenaran lah. Letaklah kursi banyak-banyak. Apa orang nak berniaga kan. Dia pun ambil sewa juga situ. Sebab dia pun sewa kat situ kan. Okay guys, so itu je. Kita jumpa lagi dekat next video. Assalamualaikum. Bye. Bye.